Ada apa? Awak pernah jadi model kan? Kalau nak lebih tepat, seorang model erotik. Liu Manting, betul tak? Awak tahu tak kami ni syarikat fashion? Saya tahu. Saya dah tengok latar belakang syarikat Cik. Awak tahu tak dalam syarikat fashion, tugas model adalah mempamerkan baju. Saya tahu. Tapi boleh ke peraga baju macam tu? Dari portfolio awak hanya separa baju je. Saya boleh. Oh, awak boleh je. Maafkan saya, Cik Liu Manting. Malangnya imej awak tak sesuai dengan imej syarikat kami. Apa pun terima kasih sebab datang temuduga. Saya faham. Tunggu kejap. Saya setuju ambil awak. Awak nak jadi model? Saya boleh tolong. Malah, awak boleh mulakan hidup baru. Lina yang selamatkan awak. Dia yang jadikan awak model fashion sebenar. Dia juga nampak bakat awak sebagai designer. Dia yang pakaikan semula apa yang awak tanggalkan satu demi satu. Sebab tu awak terhutang budi pada dia. Diamlah. Dia selamatkan awak. Tapi dia juga suruh awak buat kerja-kerja kotor. Awak tanggung semua akibat. Pikul salah dia. Awak tak nak pun. Tapi awak tak ada pilihan. Sebab terlalu terhutang budi. Dia ugut awak dengan kisah silam. Kalau saya suruh buat je. Jangan banyak tanya. Kalau pengurusi salahkan kita macam mana? Itu masalah awak lah. Kita buat bahagian masing-masing. Saya padamkan imej silam awak. Awak kena bersihkan masa depan saya. Ibarat keluar mulut harimau, masuk mulut buaya. Tak ada bezanya. Sui Chen, tutup mulut kau. Keluarlah. Manting, fikirkanlah betul-betul. Kalau awak setuju, saya boleh bagi awak peluang kedua. Jadi apa kau nak buat? Saksi ada, bukti pun ada. Jadi, pagi tadi Syarikan dah tamatkan khidmat dia.